kepada kita untuk terus hadir ke dalam masjid untuk kita menunaikan solat maghrib secara berjamaah. Dan juga kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah dan kurnianya sekali lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk hadir, dan kita bersyukur kerana Allah masih lagi memanjangkan umur kita sehingga ke saat ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu dengan beberapa darjat. Jadi maknanya orang yang datang majlis ilmu, maka darjat dia tinggi. Allah tingkatkan darjat dia berbanding orang yang tidak hadir majlis ilmu. Dan Nabi bersabda, aqrabban nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Aqrabban nasi, aqrab maksudnya apa? Hampirnya. An-nas, manusia, min darajatin nubuwah, iaitu darjat para nabi dengan dua perkara. Pertama, ahlul ilmi, iaitu dia menjadi ahli ilmu. Siapakah ahli ilmu? Orang yang datang majlis ilmu. Orang yang datang majlis ilmu ni dipanggil ahli ilmu. Jadi tuan-tuan ni sebenarnya adalah ahli ilmu, ahlul ilmi. Yang pertama ya. Dan yang kedua, dia menjadi ahlul jihad, menjadi ahli orang yang menyebarkan agama, memperjuangkan agama, mempertahankan agama. Itu dua ciri dia. Saya nak sebut ilmu tu. Jadi maknanya tuan-tuan rajinlah terus datang mengaji, kerana orang yang mengaji tadi saya sebut ahlul ilmi, maka darjat dia hampir dengan darjat para nabi. Kita nak jadi nabi tak boleh lah. Nabi adalah khatamul anbiya, penutup segala nabi. Tetapi darjat kita boleh hampir dengan darjat nabi. Mengapa bila kita buat dua perkara tadi, darjat kita hampir dengan nabi? Apa dia? Menjadi ahli ilmu satu, yang kedua menjadi ahlul jihad, orang yang mempertahankan agama dia. Kenapa bila dua ciri ni, maka darjat kita hampir dengan nabi? Sebab dua ciri itu adalah tugas nabi. Tugas nabi yang pertama menyebarkan ilmu. Ini tuan-tuan, bila tuan-tuan mengaji, jangan lupa sebarkan. Itu tugas nabi kita buat. Barulah darjat kita hampir dengan nabi. Itu tugas nabi yang terbesar, menyampaikan ilmu, berdakwah. Dan yang kedua, tugas nabi mempertahankan agama Islam, memperjuangkan agama Islam. Itu tugas nabi. Jadi kalau kita buat dua ciri ni, maka darjat kita hampir dengan nabi. Boleh ya? Baik, teruskan ya. Baik, kuliah yang terakhir kita berhenti muka surat tanda. Okay. 32 dah habisnya. Bagus. Tuan-tuan yang ada kitab, buka muka surat 33. 32 dah habis. 33 iaitu perkara 52.
Tajuk dia takbiratul ihram yang pertama masuk dalam sembahyang, dan yang kedua keluar daripadanya, dan yang ketiga masuk semula. Ini ya. Fahamkan tajuk itu dulu. Seorang makmum ni dia takbiratul ihram yang pertama, maknanya dia masuk dalam sembahyang pertama ya. Kemudian datang penyakit was-was. Was-was ni dia bukan uzur ya. Selalu saya sebut dia adalah penyakit. Jadi wajib berubat siapa yang terkena penyakit was-was. Was-was ni apa dalam bahasa Arab? Was-was ni mana bisikan. Allah sebut penyakit was-was ni di dalam Al-Quran. Surah yang terakhir di dalam Al-Quran, apa nama surah? Surah bawah sekali. Apa nama surah? Qul a'udzu birabbin nas. Betul? Itu surah yang terakhir. Dalam ayat dia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat qul a'udzu birabbin nas, Allah berfirman, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Alladzi yuwaswisu fi, waswisu fi itu waswas, penyakit waswas, iaitu mereka membisik-bisikkan. Bisik itu waswas, keraguan di dalam dada manusia. Siapa yang bisik? Baca ayat seterusnya, minal jin nati wan nas, iaitu syaitan jin dan syaitan manusia. Syaitan ada dua, syaitan jin dan manusia. Syaitan jin ini kalau kita baca ayat Quran, dia akan lari. Syaitan jin ni kalau dia dengar ayat Quran, dia dengar azan, dia lari lintang pukang. Tapi syaitan yang kedua ni, syaitan an-nas, dia tak lari. Itu masalah, dia tak lari. Dia pun nak tukar azan, macam mana dia nak lari? Dia tak lari. Itu yang jadi payah. Kita tahu dalam bulan Ramadan, syaitan dibelenggu kan, kita tahu kan. Syaitan digari sebulan, kena gari. Dia kena tahanan reman, kena duduk lekap. Tapi pasal apa bulan Ramadan banyak berlaku maksiat? Ada yang tak puasa, ada yang dedah aurat. Sebab ada syaitan buruk, syaitan manusia. Yang ni payah sikit. Jadi syaitan jin ni yang menyebabkan kita was-was. Dibisiknya ulang balik katanya. Kita ulang balik. Itu yang angkat takbir berkali-kali, angkat takbir. Jadi orang yang was-was ni solat dia tidak sah, dan haram hukum ni. Baik, kita baca. Jika bertakbir imam sebagai takbiratul ihram. Ini imam pula Kemudian bertakbir lagi sebagai takbiratul ihram juga, maka batallah sembahyangnya. Solat batal, gariskan, batallah sembahyang. Imam pula was-was. Tentang kalau imam was-was, suruh dia berehat dulu, jangan bertugas. Sebab kalau dia bertugas, merugikan makmum dia. Bila imam was-was, makmum tak sempurna solat. Sebab angkat berkali-kali angkat. Contoh, dia angkat salli fardu maghribi salasa raka'atin imaman, berimam, imaman lillahi ta'ala, Allahu akbar. Dia pegang tangan. Okeylah, dia pegang tangan tu, datang bisikan syaitan. Syaitan kata ulang balik. Kamu tak sebut kerana Allah, kamu tak sebut 3 rakaat. Biasalah syaitan. Kamu tak sebut tunai. Kita pula jenis yang tak yakin. Oh ya ke? Kita dialog, ya ke? Dia pun batal. Bila dia batal, imam kata, tuan-tuan, cuk. Sebab dia imam, bila dia takbir, makmum semua takbir. Bila imam takbir Allah Akbar, makmum, mestilah makmum takbir, betul? Tiba-tiba imam datang was-was. Jadi imam batal, tuan-tuan, sekali lagi, cuk. Jadi makmum yang dah takbir tu, Allah, apalah imam ni, dia kena batalkan. Kalau dia tak batal, dia nak ikut siapa? Imam dah batal. Imam membatalkan takbir tu,
Jadi makmum kena batal. Ini merugikan para makmum dan solat makmum tidak sempurna. Kalau dia jadi imam, dah tahu dah dia ni was-was, makmum mesti tak nak takbir. Makmum kena tunggu dulu. Bila dia dah baca Fatihah baru takbir. Tunggu imam Allahu Akbar. Duduk Allah Akbar. Katalah dia takbir. Betul imam baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Barulah makmum ke belakang takbir. Ingatkan dah okey lah. Bila imam tu baca Fatihah, datang lagi was-was. Imam tu batal semuanya. Allah, terkena kali kedua. Cuk tuan-tuan, cuk. Sebab itulah imam was-was ni kalau boleh jangan nanti lah. Suruh dia cuti sebulan, berehat, pergi berubat. Dah sihat tu boleh dia imam. Boleh Baik. Jadi maknanya dalam kitab dia kata angkat sekali dia masuk solat. Sekali itu maknanya bilangan yang ganjil lah. Betul? Sekali itu ganjil. Satu. Kemudian datang was-was, angkat kali kedua pula. Kali kedua ni genap. Betul? Bila angkat genap, keluar semayang. Tengok ni, dia kata angkat yang pertama masuk dalam semayang. Tajuk kitab ni. Dan yang kedua keluar. Angkat genap keluar daripadanya. Dan yang ketiga, ketiga ni ganjil, masuk semula. Jadi ulama sebut bila angkat ganjil masuk solat. Ni orang was-was. Bila angkat bilangan genap keluar solat. Jadi orang was-was ni keluar masuk. Allahu Akbar. Kali pertama masuk. Itu sengaja batal sebab syaitan bisik. Dia angkat pula kali kedua. Allah akan angkat kali kedua, membatalkan solat. Dia membatalkan takbir yang pertama, dah batal. Lepas tu datang pula kali ketiga. Dia angkat kali ketiga lah. Allah Akbar, masuk balik solat. Sebab angkat bilangan ganjil. Angkat ganjil, masuk solat. Angkat genap, keluar solat. Jadi solat dia memang tidak sah, batal sembahyangnya. Dan tidak harus, tidak boleh makmum mengikutinya. Sebab tu imam was-was ni makmum jangan ikut dia, atau imam tu berehat dulu. Tidak harus makmum mengikutinya pada sembahyang itu. Sebab bila imam batal, makmum pun batal juga. Lebih baik sembahyang seorang-seorang kalau imam was-was. Dan jika ia mengikut juga, makmum tu ikut juga, ikut imam yang was-was, padanya nescaya batallah sembahyang kedua-duanya. Dua-duanya maksudnya apa? Imam batal, makmum pun batal juga. Allah, ruginya. Jadi imam tapi imam kat sini tak ada was-was. Haji, imam setengah rakam was-was, tidak kan? Tidak tak apa. Kalau ada ciri-ciri was-was tu, berubat cepat. Di antara ciri-ciri yang nak terkena penyakit was-was ni, siapa-siapa semua termasuk, dia nak ulang. Aku nak ulang. Itu dah dekat-dekat. Jangan ulang. Apa siapa nak ulang? Dia cukup syarat-syarat, cukup. Aku nak ulang lah. Pasal apa dia kata tak sempurna? Tak sempurna. Ini aku nak ulang. Jangan. Kalau dia ulang, habis dia akan terkena bisikan syaitan, was-was. Boleh ke kita ikut syaitan? Tak boleh. Sebab itu solat batal. Ini di antara sebabnya kerana dia tak yakin. Menyebut 3 rakaat itu sunat, tak payah sebut pun tak apa. Menyebut kerana Allah, sunat. Menyebut tunai, sunat, tak payah sebut pun tak apa. Tapi syaitan nak ganggu kita, dia kata kamu tak sebut kerana Allah, tak sah. Syaitan pandai pula. Ini kita pun terikut. Ya ke? Kita pula tak yakin tu. Jangan tuan-tuan, jangan. Sebab itu kenapa dia anggap batal? Sebab takbir yang pertama tu dah betul dah. Nama sembahyang betul kan, mengikut imam pula cukup bilangan rakaat. Jangan dibatalkan. Sebab itu kaedah fiqh, sembahyang tidak boleh sesuka hati dibatalkan. Kaedah fiqh sebut al-ibadatu la tubtalu illa bidalil.
Ibadat itu tak boleh sesuka hati nak diberhenti, nak dibatalkan, tak boleh. Kecuali illa bidalil. Kalau ada sebab. Ada sebab tak apa. Sebab yang dibenarkan. Contoh, sakit perut. Dia nak berhenti. Berhenti lah sakit perut. Ada berlaku kecemasan. Orang sakit tumbang. Contoh. Berhenti lah. Ada orang sakit. Rumah terbakar. Contoh. Terbakar rumah tengah sembahyang. Berhenti lah. Jangan sembahyang situ. Sembahyang. Jadi abu. Terbakar. Contoh. Itu kalau begitu boleh berhenti. Gempa bumi. Berhenti. Banjir kan. Sekarang ni dululah. Minggu lepas banjir. Angin kuat ni apa. Hujan. Air masuk. Berhenti lah. Jangan sembahyang lah. Jadi kalau ada sebab boleh. Tapi kalau tak ada sebab, saja-saja berhenti, malah kena pula was-was. Was-was tak boleh. Was-was ni berhenti haram. Sebab was-was ni bisikan syaitan. Kita tak boleh ikut syaitan, tuan-tuan. Kalau tak rasa dah betul niat, dah betul ikut imam, teruskan. Jangan dibatalkan. Kalau dibatal juga, ni yang kata haram ni. Boleh ya? Jadi kita kena faham begitu. Sebab itu kita mesti ada ilmu Jadi batallah sembahyang kedua-duanya, imam dan makmum batal. Dan jika makmum bertakbir ihram di belakang imam ketika ia bertakbir ihram yang pertama, kemudian bertakbir ia pula kali yang kedua dengan qasad takbiratul ihram, nescaya terputuslah qudwahnya. Qudwahnya apa? Maknanya dia tak sembahyang seorang, terputus, dia tak ikut imam. Hubungan dia dengan imam terputus bila imam ni was-was. Orang was-was ni besar dia punya kerugian. Rugi sangatlah. Sembahyang tak sah, jadi haram, hukumnya haram. Jadi maknanya terputus keduanya, maknanya ikutan ni putus bila imam tu takbir berkali-kali. Putus, maknanya kita sembahyang seorang-seorang bila ikut imam yang was-was. Keduanya dengan imam itu kerana orang yang sembahyang itu apabila ia mendatangkan dengan takbiratul ihram, bererti masuklah ia di dalam sembahyang. Kalau dia takbir sekali, Allahu Akbar, itu kali pertama kan. Kali pertama ni ganjil, betul? Ganjil masuk solat. Okey? Mendatangkan takbir berarti masuklah dalam sembahyang. Dan apabila ia bertakbir kali yang kedua, kedua ni genap. Bila genap apa artinya? Berarti ia mengeluarkan dirinya dengannya daripada sembahyang. Dia keluar sembahyang. Batal sembahyang ni. Bila diangkat kali yang kedua, lepas tu angkat pula kali ketiga, Allahu Akbar, kali ketiga ganjil, masuk balik sembahyang. Kalau dia turun tu okey lah juga. Ini dah datang pula was-was, angkat keempat pula, keempat keluar balik sembahyang. Keempat tu genap keluar sembahyang, ganjil masuk sembahyang. Ini hukum ulama dah buat, jadi rugilah. Kalau boleh janganlah was-was ni. Tapi tak ramai dia ada. Siapa sini penyakit was-was, angkat tangan? Ada? Tak ada, tak ngaku. Semua tak nak ngaku. Ciri-ciri dia tu lah, kalau nak ulang-ulang tu berubat cepat. Jangan menjadi parah. Saya masih belajar dulu, ada seorang kawan saya, Allah, ni lagi teruk. Dia was-was masa mandi. Ya Allah, mandi dekat berjam mandi. Ya Allah, kami nak pergi kuliah, ketuk itu, cepat keluar. Orang nak masuk, orang nak mandi. Dia duduk dalam tahapur dia buatnya bersilat benda lah. Sapu-sapu nak masuk mandi tu, sapu-sapu lagi. Syaitan main dengan dia. Seronok syaitan. Dia ikut juga syaitan. Berjam-jam mandi. Jangan tuan-tuan Jadi kita ni kuatkan semangat. Yakinlah. Pertamanya dia tak yakin. Dia buat tu tak rasa was-was. Ya ke betul ke? Syaitan main lah. Tak betul lah. Kita ikut tak betul lah. Tak yakin. Kalau kita seorang yang yakin, mandi, betul dah bersih dah, ambil wuduk okey dah, kata ulang-ulang, jangan ulang. Dia ada keyakinan yang kuat. Syaitan tak boleh ganggu.
Bila kita yakin kuat, syaitan pun cabut lari lah. Tak boleh kacau dia ni. Ini kuat semangat dia. Pergi cari orang lain pula. Siapa yang lemah semangat, jadi bangsa lah. Jangan jadi waswas ni bahaya Jarang jumpa tapi dia ada. Selalunya orang dah berumur. Tapi tak kira orang muda pun ada. Was-was ni. Baik. Manakala berarti masuk semayang. Bila angkat ganjil masuk semayang. Dan apabila bertakbir kali yang kedua, kedua ni genap, berarti keluar daripada semayang. Dan apabila takbir kali yang ketiga, tiga ganjil balik. Takbir kali ketiga berarti masuk dalam semayang, masuk balik. Itulah kunci dia. Masuk keluar, masuk keluar. Dan apabila bertakbir kali keempat, keluar lagi. Ini kitab tulis. Kitab ni tuan-tuan, ni kitab judul asal dia dalam bahasa Arab. Ni dah diterjemah dalam bahasa Melayu ni. Angkat kali empat keluar balik. Empat tu genap kemudian bertakbir bermula zobitnya. Zobit ni apa? Permulaan dia. Kalau takbir permulaan tu yang ganjil lah, kali pertama ganjil kan, dia masuk semayang. Bahawa masuk ia dengan gasal. Okey, gariskan tuan-tuan, gasal. Gasal ni ganjil. Gariskan perkataan gasal. Gasal tu ganjil. Bahasa Arab Dan keluar ia dengan genap. Bilangan yang genap keluar semayang. Bilangan yang gasal, gasal ni ganjil masuk semayang. Demikianlah berkata Al-Ashhab, dan dijelaskan lagi oleh Syekh Abu Muhammad bahawa takbiratul ihram itu mengubah ia akan seseorang daripada keadaan yang ada ia padanya kepada keadaan yang lain, dan seperti mana juga mengubahkannya daripada keadaan halal kepada keadaan haram dan akas, dan sebalik. Tu mana takbir ni boleh jadi halal. Halal ni kalau dia ikut, dia teruskan, boleh jadi angkat kali kedua jadi haram pula. Angkat genap jadi haram sebab batal solat. Dia jadi batal dia sebab yang pertama tu dah betul. Itu masalah. Lepas tu kita tak boleh berhenti semayang. Ada pula ulama lain kata, kalau angkat pertama tu dah betul, tiba-tiba datang waswas, dia batal kan. Waswas ni ikut syaitan. Angkat kali kedua tu dah jadi solat qada. Qada dah pergi. Itu ulama buat hukum. Angkat kali kedua dah jadi sembahyang qada. Sebab yang pertama tu dah betul, pasal apa nak batal? Kecuali lah silap. Yang ni lain. Dia tersyasyur. Tahu tersyasyur? Sembahyang maghrib ni yang insya. Ini salah lah. Ini tak sah sembahyang. Itu bukan was-was, itu tersyasyur, tersilap. Tersilap lain. Ini yang dah betul ni lain. Yang dah betul ni kita dengar syaitan cakap, kita ikut. Ini yang masalah. Kalau tersilap sembahyang maghrib niatkan isyak, ini wajib berhenti dan bukan was-was. Itu tersilap namanya. Kalau dia sembahyang juga solat tak sah, tak naik ke langit. Malaikat tak bawa sebab salah niat. Itu salah lain Yang ini yang dah betul, tiba-tiba syaitan bisik kat dia, ulang balik. Ini masalah. Diikut pula. Ini haram Kalau was-was haram. Kalau dia tersilap tak apa, betul dan bukan was-was. Tersilap takbir kali kedua, dan bertakbir kali kedua tidak dianggap genap, masih yang pertama juga. Sebab dia tersilap. Silap lain Angkatlah berkali-kali pun tetap kali pertama juga, sebab dia silap. Ada soalan? Ada nak tanya apa-apa? Boleh faham? Faham je? Diam ni ada dua makna. Satu, diam faham. Alhamdulillah. Faham dah tu. Takut diam nombor dua ni. Apa dia? Tak tahu apa. Allah, rugi. Sebab tu tak faham angkat tangan. Boleh Faham dah tu Baik. Perenggan yang kedua. Dan bentuk masalah batal mengulangi takbir itu jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua. Diulang kali kedua. Kali pertama dah betul. Kalau kali pertama salah, angkat kali kedua tu tetap kali pertama juga, sebab dia silap.
Ini lain, silap bukannya was-was. Itu tersilap kena berhenti. Kita ni mudah buat silap, betul? Sebagai manusia ni kita tak terlepas daripada kesilapan. Jadi berhentilah. Yang ini tak, ini dah betul niat, betul nama semayang, sengaja dia berhenti dengar bisikan syaitan. Ini tak boleh. Jadi maknanya dan bentuk salah batal iaitu mengulangi takbir itu jika sekiranya seseorang itu bertakbir yang kedua. Kedua itu batal, sebelum niat keluar daripadanya sembahyang, selepas takbir yang pertama. Pertama masuk, datang was-was, takbir kali kedua. Kali kedua dia keluar sembahyang. Tetapi jika berniat ia menolak niat yang pertama, iaitu pada takbir yang pertama, dan memutuskan sembahyang, kemudian bertakbir ihram yang kedua, nescaya sahlah sembahyangnya. Yang ini kalau dia tersilap, tersilap, kali pertama silap, tak apa lah, ulang balik. Bila ulang kali kedua, dia tetap kali pertama juga, sebab yang pertama tu tak kira, dia tersilap. Ini bukan was-was, ini tersyasyul, tersilap. Memang berhentilah, angkat lagi dia tetap kali pertama. Yang jadi kali kedua ni sebab kali pertama tu dah betul, angkat pula kali kedua. Ini yang batal. Jadi kalau dia pertama silap, angkat kali kedua, maka yang kedua tu betul, sahlah sembahyang tu. Tetapi berdosa ia kerana keluarnya daripada sembahyang yang pertama, dan jika sembahyang seseorang itu di belakang imam. Imam pula, maka bertakbir ia, kemudian bertakbir ia kali yang kedua, muka surat 34. Bertakbir ia kali yang kedua, maka adakah harus ia mengikutinya pada sembahyang itu? Kalau imam was-was kan, makmum ni dah tahu imam ni was-was, dia kata boleh ikut ke imam ni? Boleh ikut ke tidak? Jawapannya, dan adakah harus berimam dengannya? Nak ikut lagi ke imam ni? Jika ditanggung ia telah memutuskan niat dan berniat ia keluar daripada sembahyangnya yang pertama. Sembahyang pertama dah betul lah, dibatalkan imam tadi. Tak ada sebab apa kan dibatalkan, kena was-was. Atau tidak harus berimam dengannya? Ditimbulkan soalan. Ataupun tak tahu ikut dia ke? Macam tu. Kerana asalnya tidak memutus ia niat yang pertama. Patutnya yang pertama tu dah betul dah. Dan jika ia tidak memutuskan niat itu, maka ia tidak layak menjadi imam, kerana ia bukan di dalam sembahyang. Dan juga makmum ada berasa ragu-ragu, syak. Makmum dah rasa syak, imam ni was-was ni. Di dalam hatinya, adakah imam dalam keadaan sembahyang atau tidaknya? Sebab makmum kena ada ilmu lah. Bila imam angkat kali ke pertama, imam angkat kali pertama, kemudian kalau betul sembahyang tu dah lengkap cukup, jangan dibatalkan. Tapi imam tu batalkan, katalah dia datangnya was-was. Jadi ketika itu makmum akan jadi syak, betul? Imam ni was-was ke tidak? Was-was ke tidak? Makmum akan jadi syak bila imam berhenti sembahyang. Jadi maknanya, dan berasa ragu-ragu, syak di dalam hatinya. Hati siapa? Hati makmum. Makmum rasa syak. Adakah imam tu dalam keadaan sembahyang? Sebab bila kali pertama masuk sembahyang, betul? Sebab kali pertama ni ganjil. Angkat kali kedua, dia angkat kali genap, keluar sembahyang. Jadi makmum syak, imam ni keluar sembahyang ke tidak? Keluar sembahyang tidak? Betul ada perasaan. Dan barang siapa ada keraguan pada keahlian imam yang ia akan mengikutinya, kalau makmum ada was-was, bukan was-was, syak kepada imam ni, maka tidaklah sah mengikutnya. Tak sah ikut imam ni, gariskan, maka tidaklah sah, tak sah sembahyang. Kenapa? Makmum ni syak, imam ni masuk sembahyang ke keluar sembahyang, sah ke sembahyang imam ni? Dia kata syak macam tu kan. Jadi makmum yang ikut imam tadi tidak sah solat, tidak sah mengikutnya, seperti mana ragu-ragu, syak ia
pada keadaan imam itu lelaki atau perempuan. Imam tu suara lembut sangat macam suara perempuan. Jadi makmum syak. Makmum ni tak nampak belakang. Imam ni lelaki ke perempuan? Ada syak tak sah. Sebab tu tuan-tuan, semayang tak boleh syak. Ingat dan syak ni yang kita banyak buat. Kalau syak, solat batal. Kaedah fiqh kata al-yaqinu la yazulu bisyak. Yakin itu tidak dapat dihapuskan oleh syak. Jadi syak dengan ragu ni tuan-tuan, dia berada satu masa je. Kalau dia syak, ragu hilang. Syak tu yakin lah. Bila dia yakin, ragu-ragu hilang. Tak boleh dua-dua ada sekali. Bila dia ragu-ragu, syak pula hilang. Jadi untuk sah solat, dia mesti yakin. Ingat tuan-tuan, tuan-tuan semayang mesti yakin. Contoh, ini dah berapa dekat ni? 2 ke 3? 2 ke 3? Nak pilih yang mana? Kalau ada syak lah, 2, 3, ambil yang sedikit, 2 tu pasti kita yakin dah dapat 2. Jangan ambil 3 kot. Ada kot pula. Mana tak yakin lah. Kalau 2 ke 3, ambil sedikit, ambil 2. Jadi bila ambil 2, cukupkanlah rakaat tu. Kalau isyak, ambil lagi 2 supaya jadi 4. Kalau Fatihah, dah baca Fatihah ke belum? Kadang-kadang macam tu kan. Bila kita semayang, terutamanya bila semayang seorang-seorang, itu ruginya semayang seorang-seorang ni. Baik kita leka, naik dan duduk tayat akhir lah, at-tahiyyat. Betul tak? Tadi dekat kedua ni aku dah baca Fatihah ke belum? Datang was-was, datang syak. Dah baca ke belum? Bila ada syak, tuan-tuan, dah baca ke belum, kita kena pilih apa? Belum. Betul? Bila belum, kena baca. Jadi wajib bangkit balik, terus berdiri, baca balik Fatihah dekat yang kedua tadi. Kalau dia rasa dekat kedua lah. Kalau dekat ketiga, kat keempat, ikut di mana yang dia syak. Tadi dah duduk tayat akhir dah. Bila duduk tayat akhir solat zuhur, dia dah buat berapa rakaat? Duduk tayat akhir tu bermaksud dia dah buat 4 rakaat, betul? Dia nak salam ni, tiba-tiba datang syak. Tadi dekat kedua aku baca ke tidak Fatihah? Baca ke tidak? Datang syak ni. Jadi hukum fiqh kata bila syak saja, bangkit balik buat rakaat yang dia ragu-ragu tadi. Katalah rakaat kedua. Bila bangkit buat rakaat kedua, okey, tadi dah buat 4, buat balik rakaat kedua ikut urutan. Ulang balik. Lepas rakaat kedua, buat pula rakaat yang ke-3, tambah lagi 1 rakaat. Kemudian dah habis rakaat ke-3, buat pula rakaat yang ke-4. Tadi dah buat 4, ini buat lagi 3. Berapa rakaat dia buat? 7 rakaat dia buat. Kerana ragu-ragu dia, syak ni. Jadi ingat tuan-tuan, kalau syak jangan ambil jalan mudah. Dah baca ke belum? Mudah kot. Kalau tak baca, solat batal. Jadi ragu-ragu mesti datangkan keyakinan. Jadi nak yakin kita dah baca ke tak, kena baca lah. Bila kita baca, dah baca dah, apa boleh datang yakin tu? Kalau tidak, dah baca ke belum, solat tidak sah. Boleh faham? Jadi maknanya seperti mana ragu-ragu. Ragu-ragu tu syak lah, bukan was-was. Was-was lain. Was-was ni dengar bisikan syaitan, itu lain. Ini ragu-ragu ni syak. 2 ke 3, dah baca ke belum? Dah baca ke belum? 2 ke 3. Itu bukan was-was. Itu syak. Pada keadaan imam tu, dia syak. Imam ni lelaki ke perempuan? Dia tak dapat keyakinan, solat tak sah. Mesti yakin lah. Laki tu, suara dia macam perempuan. Dia kena tahu lah imam tu. Kalau dia tak tahu, laki ke perempuan lagi perempuan, sembahyang makmum tidak sah. Sebab dalam keadaan syak. Boleh? Ada soalan? Ya. Ya. Disebut Allah, lepas tu akbar. Datang was-was. Dia angkat kali kedua.
Kali pertama tu nak azan kan? Saya sambung lepas azan. Dah masuk waktu. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la La hawla wala la hawla la hawla wala quwwata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athu al-maqama mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Baik. Sambung sikit lagi. Baik, jawab soalan Haji tadi. Baik, kalau ya awam. Tapi kalau kita melengkap dengan Allah Akbar, kalau sebenarnya dia waktu Allah lagi belum. Jadi dia ulang balik. Okey. Jadi bila dia buat sesuatu tak cukup syarat, maka itu bukannya was-was, itu tersilap. Tersilap ni lain, tuan-tuan kena beza tersilap dengan was-was. Was-was ni yang dah lengkap, cukup syarat. Bila sebut takbir Allahu Akbar, lengkap. Jangan diulang. Dan hati pun sebut betul, nama sembahyang betul, ikut imam betul, dengan syarat betul lah. Tapi kalau tersilap, silap itu bukannya was-was, itu memang kena batalkan. Sebab tersilap. Kalau kita sembahyang juga, sembahyang tak sah, salah niat.
Yang maksud was-was ni dah betul semua, tetapi syaitan cucuk, syaitan pun bagi alasan remeh-temeh. Tak sebut benar Allah, kamu tak sebut 3 rakaat. Itu semua tak payah sebut. Jangan diikut. Kita dah lengkap, teruskan semayang. Patut begitulah. Tapi kita ikut juga. Jadi bermaksud kita sengaja membatalkan solat. Itu yang tak boleh. Sebab semayang tu dah sah. Sehingga imam, ini cerita imam kalau imam tersilap, bukan was-was. Kalau was-was suruh dia ambil cuti lah. Cuti sebulan. Cuti tu untuk berubat lah. Tak ada duit, pengurusi masjid bagi duit. Ni, pergi berubat. Kalau imam ni tersilap, ini bukan was, tersilap. Tersilap sekalipun, dia tak boleh ganggu makmum dia. Itu silap. Contoh, imam ni tersilap, bukan was lah. Salli fardhu maghrib isya'i 4 rakaatin makmuman lillahi ta'ala. Boleh sebut betul. Boleh sebut betul isya', tapi masa angkat takbir Allah, dia tersasyul, dia tersebut maghrib. Imam ni tersebut maghrib pula. Adakah itu was-was? Was-was ke bukan? Silap silap. Baru sedar, masa angkat tu Allahu Akbar, dia tersebut dalam hati dia solat maghrib. Padahal solat tu solat isya'. Dia tersilap. Bila tersilap, bukan was-was. Dia dah pegang tangan dah, imam ni. Makmum pun semua dah takbir. Allah, belakang semua dah takbir. Imam pun tidak dituntut membatalkan takbir tu. Terus pegang. Jangan cop-cop-cop. Jangan cop-cop. Cop-cop tu yang tak elok tau. Sebab makmum dah pegang tangan dah. Ini yang tersilap yang tersilap, bukan was-was. Jadi bila dia silap, dia dah pegang Allah, silap niat. Contoh, jadi ulama sebut imam tadi memadai takbir kali kedua dengan perlahan dan betulkan balik niat. Dia takbir balik. Contoh disilap. Allahu Akbar, Allah silap, disilap niat. Ini bukan was-was, silap. Maka takbir kali kedua, Allahu Akbar, perlahan Allahu Akbar. Maksud sebut Allahu Akbar tu, betulkan niat tu balik. Niat balik isyak. Jadi dia niat maghrib. Solat isyak dia niat maghrib. Salah. Itu salah. Itu bukan was-was. Was-was ni maknanya semua dah betul, nama semayang betul, ikut imam betul, syaitan bisik kat kita, kita ikut cakap dia. Ini tak boleh. Ini bila angkat kali kedua, batal solat. Sebab itu bukannya silap, itu was-was. Was-was pula mendengar bisikan syaitan. Tak boleh. Kita tak boleh ikut bisikan syaitan. Boleh imam Ini maknanya silap tak apa, angkat kali kedua, bukan masalah, boleh. Tetap itu yang pertama juga. Walaupun dah kali kedua tetap pertama, sebab yang tadi itu tersilap, tak cukup syarat, tak lengkap takbir. Itu salah. Boleh ikut? Tak ada. Jadi okey, dia berhenti semayang tu, dia buat macam mana? Jadi dia kena maklum pada makmum dia. Ya. Imam kena ingat kadang-kadang dia tersilap. Ini cerita tersilap, bukan was-was. Was-was tak boleh. Was-was tu sengaja ulang, batal solat. Tersilap. Bila tersilap, dia dah takbir Allah Akbar, yang patutnya dia jangan, dia diam lah. Maknanya dia takbir lah kali kedua yang betul kan, terus pegang tak apa. Tapi kalau imam dia silap, Allah Akbar, Allah silap, dia angkat kali kedua kan, yang mana pertama tu batal lah. Ini dia angkat, dia kena maklum kepada makmum dia. Tuan-tuan, saya dah batal tu tak, sekali lagi saya silap. Kena maklum, cop, macam tu lah. Dia makmum suruh berhenti, saya ulang sikit, saya silap. Dan begitu tak digalakkan sebenarnya. Kalau dia silap, tak apa, silap, teruskan semayang. Cuma dia takbir perlahan kali kedua tu untuk membetulkan niat dia supaya betul. Itu je. Tapi kalau dia sengaja batal, dia kena maklum pada makmum. Sebab makmum dah pegang takbir yang pertama tu, imam dah batal. Imam kat kali kedua kan. Jadi makmum tadi ikut siapa? Tak sah. Tak sah solat makmum. Itu penting tu. Itu namanya imam. Kalau dia tersilap betul, dia angkat kali kedua, maklum dulu. Tuan-tuan, berhenti. Saya tersilap tadi. Sepatutnya jangan buat begitu kan. Dia tersilap. Terus kan. Allahu Akbar, Allah silap. Dia seorang yang tak silap. Memadai takbir yang kedua sebab makmum dah takbir.
Dia takbir kedua tu betul tak balik. Jadi makmum yang ikut imam tu semua sah. Patutnya macam tu lah. Boleh belah ya? Okey. Baca satu cukup lah. Okey, yang akhirnya tuan-tuan, saya nak baca satu sunnah. Sunnah ini untuk akhir lah. Tuan-tuan kalau ada duit ni, tuan-tuan beli kitab iaitu sunnah 40 sunnah dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Mazhab kita lah. Ini pentingnya sunnah ni tuan-tuan. Bila kita memang buat, tapi tak tahu yang tu sunnah. Jadi bila kita tahu yang tu sunnah, jangan tinggal, buat. Kenapa? Nabi menyebut orang yang menghidupkan sunnah aku, dia akan bersama-sama aku di dalam syurga. Allah, besarnya sesiapa yang menghidupkan sunnah Nabi. Nabi bersabda, man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnah aku, faqad ahabbani, dia mencintai aku. Wa man ahabbani, apabila dia mencintai aku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersama aku di dalam syurga. Saya yakin tuan-tuan semua nak masuk syurga, betul? Saya pun nak masuk juga. Hidupkan sunnah Nabi. Boleh? Okey, apa dia? Satu cukup. Setiap kali kita kuliah, kita baca satu dan amalkan, iaitu menongkat kedua-dua tangan ke lantai ketika hendak bangkit daripada rokok. Daripada rukun duduk atau sujud. Ketika bangkit bersujud atau duduk, duduk tahiyat awal lah. Duduk tahiyat awal tu nak bangkit tu. Sunnah dia apa? Menongkat tangan. Ingat yang ni saya tengok ada yang tongkat, ada yang tak tongkat. Kalau tak tongkat, tak dapat sunnah. Boleh? Sebab ada hadis dia. Saya baca hadis dia. Itu bagus kitab ni. Kitab ni dia beri sunnah berserta hadis dan ayat Quran. Saya baca hadis dia, iaitu sunnah menongkat tangannya, iaitu Nabi bersabda, fa idza rafa'a ra'sahu minas sajdati tsaniyati fi awwalir ruk'ati istawa qa'idan thumma qama fa'tamada 'alal ard. Hadis riwayat Imam An-Nasa'i. Maknanya apa? Tak kala dia tu siapa? Nabi tak kala Nabi mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua pada rakaat yang awal, dia duduk tegak. Ada dua sunnah tu, duduk tegak. Sebelum kita nak berdiri, tuan-tuan, kita duduk dulu. Dan duduk tu dipanggil duduk istirahat. Istirahat bahasa Arab, bahasa Melayunya istirahat. Duduk sekejap sebelum naik berdiri. Kemudian baru bangkit dengan bertumpu dengan kedua tangannya di atas tanah. Nabi bila bangkit bersujud, nak naik rakaat kedua, kalau kita terus berdiri kan, kalau terus berdiri tak ada duduk, maka tak dapat sunnah. Jadi Nabi kan duduk sebentar, duduk istirahat, lepas tu barulah Nabi letak tangan, Nabi tolak, berdiri terus. Macam tu. Jadi ada dua sunnah kat situ. Boleh? Saya tunjukkan, boleh? Cuba ni. Kita tengok. Aduh. Ini sunnah yang akhir. Bila kita bangkit bersujud, duduk sebentar. Sebelum berdiri ya. Bangkit, sunnah dia, bangkit. Allahu Akbar. Duduk ni dipanggil duduk istirahat. Lepas tu barulah letak tangan, letak dua tongkat ni, Nabi tongkat tangan ke tanah, Nabi tolak, terus berdiri. Baru pegang rakaat yang kedua. Itu dulu sunnah. Boleh? Satu. Jadi jangan buat yang lain, jangan buat macam ni. Kalau buat macam ni tak dapat sunnah. Nak bangkit terus je. Allah, terus berdiri je. Tak duduk istirahat. Hilang satu. Ataupun angkat sebelah tangan, ada juga. Saya panggil dia konak baring. Konak baring. Contoh, dia bangkit, Allah, dia berdiri terus, letak tangan belah kiri tu, dia tolak berdiri. Yang ni. Banyak orang buat macam tu kan? Tak dapat sunnah. Mengikut hadis Nabi tadi, tak dapat. Sebab dia kena tongkat dua tangan. Tambah kita dah berumur, kena dua tangan.
Orang muda lain, kedua tangan buat lutut kita masalah, kena tolak kedua tangan baru berdiri. Jadi kalau letak tangan tu sunnah. Ada orang muda dia tak letak. Tengok orang muda, dia buat macam ni, dia bangkit, duduk okey, Allah, okey lah, duduk istirahat tu dapat satu sunnah. Tapi masa berdiri tu tangan dia tak letak atas sejadah, letak di paha, dia tak boleh berdiri kan. Jadi tak dapat sunnah. Tapi orang muda lah tak dapat sunnah sebab dia tak, tangan tak tongkat. Boleh tolak dengan penumbuk boleh, tuan-tuan penumbuk boleh, macam ni boleh, macam ni pun boleh nak bangkit. Tetapi masa sujud tak boleh. Sujud jangan letak penumbuk. Tuan-tuan sujud macam ni batal salat. Sebab anggota sujud ada 7 anggota sujud, iaitu 2 jari kaki yang dilipat, 2 lutut, 2 tapak tangan. Jadi masa sujud mesti wajib tapak tangan. Tak boleh buat penumbuk Tapi nak bangkit boleh. Bangkit tolaklah, buat ujung ke apa boleh. Okey, itu naik berdiri tayat awal sama juga. Kita baca tayat awal, Allah baca tayat awal sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sampai situ Bila nak bangkit, letak tangan Allah. Ini sunnah. Dan kita sebut sunnah, tolak, berdiri terus. Menongkat kedua tangan tu sunnah. Hadis yang saya baca tadi Jadi itu yang terbaik lah. Jadi banyak yang saya tengok kalau imam muda habis dia baca tayat awal Allahumma salli ala Muhammad, dia tak boleh berdiri macam ni, dia terus tolak. Kita letak pun ini tak dapat. Kalau ikut hadis tak dapat sunnah. Tanya Ustaz, kalau dia duduk bukan tidak istirahat, dia duduk macam ni masa istirahat, itu dia bangkit macam ni. Boleh janji duduk. Dia duduk dipanggil, duduk tu dipanggil duduk iqa'ah boleh. Duduk di hujung tumit macam ni. Ini boleh, ini sunnah Nabi juga. Duduk di hujung ni boleh, tapi dia tinggi dah sikit. Tak apa. Yang kurang baik duduk macam ni. Dia tak lipat kaki ini kalau sakit lain lah. Ini sihat tak lipat, ini tak dapat sunnah. Sunnah ni lipat jari masa duduk. Duduk baik awal. Okey? Ya. Kalau kita sujud sejadah Okey. Baik, sujud sejadah lain. Sujud sejadah dia bukan sujud rukun. Sujud sejadah yang saya sebut tadi, sujud rukun, nak bangkit, nak sujud, itu ikut kaedah lah. Sujud sejadah ni sujud kerana membaca ayat-ayat sajadah, ayat-ayat yang suruh sujud, itu boleh. Yang itu tuan-tuan nak terjun pun tak apa. Tuan terjun imam Allah Akbar, kita pun Allah boleh. Dan boleh sama dengan imam, boleh. Tapi jangan potong dia. Potong dia melampau dia. Tunggu dia sujud dulu, baru kita turun. Bangkit naik bawah dulu, boleh. Sebab itu bukan sujud rukun, itu sujud kerana baca bacaan as-sajadah. Hukum ni sunat bagi imam, tapi makmum ikut imam jadi wajib. Jangan kata imam sujud sajadah biar dia buat, aku tak nak buat. Batal lah sembahyang kita. Kita kena ikut dia. Imam sunat, imam nak buat sujud sajadah pun tak apa, sunat. Bila imam tak buat, makmum jangan buat. Kalau makmum buat, batal. Imam tak buat, makmum buat, tak boleh. Jadi kena ikut apa yang imam buat. Okey? Baik, alhamdulillah. Boleh dan sekadar itu dulu saya berkongsi. Jadi apa yang ada dalam kitab yang saya baca tadi, tuan-tuan amalkanlah. Boleh? Nak bangkit tu tongkat tangan, duduk istirahat, kita mengikut sunnah Nabi. Dan insya-Allah bila kita hidup sunnah Nabi, kita akan bersama-sama Nabi di dalam syurga. Wallahu alam. Yang baik daripada Allah, yang lemah saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.